Yes. Okey tuan, macam tuan beritahu tadi, tanah lot kan? Sepemahaman saya lah, untuk tanah berstatus pertanian, untuk dipecahkan lot supaya ada grant, dia mesti 1 ekar ke atas. Tapi untuk tanah pocket lot ni, kalau status pertanian, kalau kurang daripada 1 ekar, memang takkan boleh lah buat pecah, keluarkan grant tu. So apa yang berlaku, satu tanah tu dia letak lebih daripada satu nama dan berkongsi grant, betul? Oh, macam tu ah. Oh. Berkongsi grant ah. Berkongsi grant sebab sebagai contoh, tanah poket tu kecil saja, kurang daripada 1 ekar. Tapi dalam tu ada 10 nama, 10 pembeli. So apa yang berlaku, dengan 10-10 tu dibuatkan perjanjian sesama sendiri. So maksudnya, dan selepas tu perjanjian itu digunakan untuk membina tapak-tapak rumah. So bagi pendapat saya, benda ni bahaya dan bahaya sekiranya berlaku pada masa akan datang lah. Berlaku kematian dan sebagainya lah. Betul. Tapi orang ramai masih lagi berminat dengan perkara ni sebab harganya murah. Apa pendapat tuan lah? Pendapat saya, senang je. Kalau dia tak ikut undang-undang, jangan ambil. Jangan beli, jangan beli, jangan buat. Yang ini, kes ni kan banyak berlaku di syarikat, di keluarga yang besar. Keluarga besar, lepas tu mereka nak jaga hati anak-anak mereka kan. Mereka letakkan nama dalam grant. Perjanjian macam ni, tolong jangan beli. Kalau anda sebagai orang luar lah, saya takkan masuk. Saya takkan beli. Kalau saya dalam keluarga tersebut, itu susah lah. Saya tak boleh komen lah. Tapi saya nak anda lihat risikonya bukan hanya pada kematiannya. Lain satu risikonya adalah, katakan anda bina rumah ini. Anda pendapatan sewa dapat, kongsilah, anda kongsi okey, semua okey. Tapi anda pergi ke bank tak iktiraf pendapatan sewa anda. Sebab tanah tersebut, tanah masih pertanian. Status kegunaan pertanian. Tak boleh bina rumah. Okey. Yang lain satu, anda bina rumah, anda perlu buat spesifikasi betul. Katakan rumah tersebut tidak diiktiraf oleh bomba sebagai selamat, oleh arkitek sebagai selamat, dari PBT sebagai selamat. Katakan hari ini ada terbakar, orang mati dalam. Tak boleh claim. Oh, ni pandai, terus pergi claim. Orang meninggal tak apa. Claim dulu. Jangan buat macam tu. Nasihat saya jangan buat. Kalau encik, tuan, excuse me, kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian betul-betul nak beli hartanah macam ni, saya cadangkan anda pergi ke Amanah Hartanah Bumi Putra or REITs, Real Estate Investment Trust. Okey, dalam bahasa Melayu saya tak tahu apa nak saya tak tahu terma dia, tapi ini Real Estate Investment Trust. Dia tersenarai di bursa. AHB anda pun boleh beli. Kenapa nak beli tanah lot? Beli AHB lah, tak payah pening kepala. Betul. Beli REIT lah. REITs. Ada Islamic REIT. Ada. Syariah Compliance REIT. Ada. Pergi cari. Okay. REIT ni, just sedikit sebanyak lah. Katakan hari ni, anda suka pergi Alamanda, Putrajaya Alamanda, IOI Mall. Katakan hari ni IOI Mall, alangkah baiknya kalau saya dapat kutip sewa daripada IOI Mall. Tapi kalau nak beli tak mampu. Itu adalah kegunaan REITs. IOI Mall sebagai syarikat, mereka akan buat satu trust amanah. Di mana mereka akan kongsi pendapatan sewa dengan unit holder. Macam ASB anda lah. Lepas tu, tiap-tiap tahun dapatlah. 1 tahun kadang-kadang dia bagi 2 kali, kadang-kadang dia bagi 4 kali.
Dia macam beli saham, tapi anda beli unit dalam amanah tersebut sebagai pemegang unit, anda berhak untuk dapat pendapatan sewa. Okay? That one is the best. Jangan fikir tempat ni semua.